Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hazmi bin Ramlan. Saya Muhammad Ilman Majdi bin Mahathir. Saya Muhammad Hilmi bin Hafiz Reza. Kami ingin membentangkan tentang Perang Uhud. Perang Uhud merupakan perang yang kedua di dalam Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Peperangan ini berlaku disebabkan tidak puasan hati kaum kafir Quraisy terhadap kekalahan mereka pada peperangan Badar. Peperangan ini berlaku pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah sekitar 625 Masihi. Peperangan ini berlaku di Bukit Uhud dan kerana itulah peperangan ini dinamakan sebagai Perang Uhud bersempena dengan nama tempat peperangan tersebut berlaku. Seterusnya, kita melihat kepada faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya Perang Uhud. Yang pertama, keazaman dan dendam musyrikin Mekah untuk menebus kekalahan di Perang Badar. Mereka tidak dapat menerima kekalahan di Perang Badar kerana ini menyebabkan jatuhnya maruah kaum Quraisy yang merupakan bangsa Arab yang terkenal di Semenanjung. Yang kedua, mereka ingin menuntut bela atas kematian kaum kerabat. Sebagai contoh, Hindun, isteri Abu Sufyan, ingin menuntut bela ke atas Hamzah yang membunuh bapanya. Dan yang terakhir, keyakinan mereka untuk mencapai kemenangan dengan sokongan Yahudi dan kabilah Arab yang lain. Oleh itu, mereka melancarkan Perang Uhud. Seterusnya kita pergi kepada perjalanan peperangan Uhud. Pada awalnya, umat Islam berjaya mendominasi peperangan ini. Kaum Quraisy berada dalam keadaan kucar-kacir dan ada sebahagian daripada mereka yang melarikan diri dari medan perang. Namun, kemenangan awal menyebabkan sebahagian pemanah tergoda kepada harta rampasan perang yang menyebabkan mereka melanggar pesanan Rasulullah yang menyuruh mereka kekal di posisi mereka, iaitu berada di atas bukit tersebut. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Khalid Al-Walid yang pada ketika itu belum memeluk Islam. Beliau memimpin tentera berkuda Quraisy dan menyerang dari arah belakang. Serangan itu menyebabkan kaum muslimin mengalami kekalahan yang besar dalam peperangan tersebut. Antara kesan-kesan yang dialami oleh umat Islam selepas daripada peperangan Uhud berlaku adalah seramai 70 orang kaum muslimin yang telah gugur syahid di medan Uhud, dan insan yang terkorban yang paling menyayat hati Nabi Muhammad SAW adalah pakciknya, iaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu yang telah dibunuh oleh Wahsy. Selain itu, tentera Quraisy telah menganggap kaum muslimin bukan lagi satu pihak yang paling kuat di dalam peperangan, dan ia diambil kesempatan oleh kabilah-kabilah lain untuk mula merancang serangan terhadap Madinah. Oleh itu, kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW perlu membina semula kekuatan ketenteraan kaum muslimin bagi mengelakkan perkara-perkara buruk yang akan berlaku selepas daripada peperangan tersebut. Antara pengajaran yang boleh diperolehi daripada Perang Uhud ini ialah kita perlu menjauhi sifat tamak kepada harta bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Selain itu, kita perlu mentaati segala perintah pemimpin selagi mana ia tidak melanggar syariat Islam. Di samping itu juga, kita perlu bijak dalam mengatur strategi peperangan ketika hendak berhadapan dengan musuh agar pihak lawan tidak sewenang-wenangnya mengalahkan kita. Dan yang terakhir, kita perlulah bersatu demi memartabatkan agama Islam dan jangan sesekali membuka ruang kepada orang kafir untuk menjajah agama Islam.